Okey, dah siap dah sup ayam kita hari ni. Jom kita buat sama-sama. Yang mula-mula ni bahan dia kentang, sup hijau, daun sup, bawang merah, putih dan juga air. Kita akan tumis dulu sup hijau dan masukkan bawang merah, putih dan juga air. Lepas tu kita akan tumis dia sampai dia naik bau. Kita akan masukkan pula kentang sekali dengan ayam. Ini kita akan gaul supaya dia akan serap bahan tumisan ini nanti. Kita akan masukkan air dalam 2 mangkuk ini. So kalau siapa-siapa yang nak lebih kuah boleh lebihkan air ni. Dan kita akan masukkan pula 2 kepati ayam sebagai dia punya perasa lah. Dan kita akan masukkan pula kaki dengan lihi dia. Kali ni saya memang masuk sebab terbanyak masa pula bagi tadi. Okey, lepas tu kita akan masukkan garam dengan Ajinomoto sebagai dia punya flavor lah, perasa. Baru kita akan masukkan daun sup sebagai hiasan untuk bau dan juga rasa. Kalau tak letak nanti rasa macam kurang best lah. Okey, itu je cara dia. Senang kan nak buat? Lagi best kalau makannya ada sambal belacan. Alright, selamat cuba.